Okay, ni topik panas. Bos, kalau bos hadiahkan iPhone, staff kena cukai? Saya hadiahkan iPhone kepada staff. Pelepasan cukai ini dia macam dia hanya nak bagi kau satu galakan je untuk membeli sesuatu tu. Contoh laptop kan, ramai orang tak nak beli laptop tu. Contoh kerajaan galakkan kita beli laptop, nak ubah lifestyle kita kepada digitalize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua. Okey, korang sekarang berada di dalam podcast paling gepak, paling legend, paling viral, iaitu podcast Cukai. Bersama kita iaitu Bos Cukai. Bos, sini bos. Okay, ni topik panas. Bos, kalau bos hadiahkan iPhone, staff kena cukai? Saya hadiahkan iPhone kepada staff. Okey, saya nak tahu. Saya hadiahkan iPhone kepada dia tu atas sebab apa? Saya kena tahu tu dulu situasi dia. Nampak macam benefit lah, nak bagi benefit dekat staff. Okey, sekarang ni iPhone yang saya hadiahkan tu, adakah iPhone tu untuk kegunaan peribadi dia ke untuk kegunaan office? Oh, sekarang ni bila cakap pasal hadiah mestilah peribadi. Betul tak? Betul. Kan? Peribadi ya. Okey. So kalau kau kena ingat kalau aku hadiahkan untuk kegunaan peribadi, kena tahu dulu dia punya nature dia. Sebab apa aku hadiahkan dia? Kalau aku hadiahkan dia sebab apa benda tu dah ada dalam contractual antara aku dengan dia kan. Kalau kau capai certain KPI, aku hadiahkan kau phone. Staff yang terima hadiah iPhone tu kena cukai. Tetapi kalau aku hadiahkan dia disebabkan personal, benda-benda yang tak ada kaitan dengan kerja dia. Sebagai contoh, dia kahwin, aku hadiahkan dia iPhone, hadiah perkahwinan. Bukannya walaupun dia ni selalu bermasalah dekat office, tak datang office lah apalah kan, tak ada sebab apa yang aku nak bagi dia hadiah, tapi disebabkan secara personal, gift. Sebab dia kahwin. Kalau korang suka dengan video kita orang ni, korang boleh follow dan like supaya lebih ramai lagi tahu pasal video kita orang ni, okey? So hadiah iPhone yang aku bagi kat dia tu tak dikenakan cukai. Dia lah tak kena cukai. Faham tak? So dia dapat hadiah tu secara free lah begitu. Kalau segi bos dapat tolak cukai ke? Okey, dekat sini dia ada dispute sikit lah. Dia ada perselisihan sikit. Ada ulama-ulama cukai kata boleh, ada yang kata tak boleh. Yang kata boleh tu cost HR lah. Dia kata sebab ini under cost HR. Tetapi ada mazhab lah kata tak boleh tolak cukai untuk company sebab itu bukannya wholly and exclusively untuk bisnes. Maksudnya kita bagi hadiah dekat staff tu kan, bukannya untuk generate profit kita ataupun bukan expenses yang kita bayar untuk generate income company kita kan. Itu adalah benda yang personal. Okey, jadi bila kita bagi hadiah dalam bentuk personal, company tak boleh tolak cukai. Itu ada dua pendapat di sinilah. Mazhab saya lebih kepada pendapat not wholly and exclusively for business. Faham tak? Tak dapat lah. Ya, tapi sebenarnya dia boleh dia jatuh dekat kawasan grey area lah. Kalau kita nak selamat, at back je lah. Benda tu tak dapat lah. Tapi kalau kita nak masukkan pun boleh, jadikan dia cost HR, itu pun kita boleh fight juga, tak ada masalah. Dia boleh jadi boleh jadi tidak. Sebab cukai ni luas. Okey, narik macam-macam ada yang boleh. Ya. Okey, tag bos korang nak hadiah iPhone free. Okey, tag bos korang. Kan lancar, bisnes goyang tak gentar.